Hello semua calon SPM 2025. Debaran dah makin terasa kan? Mesti tak sabar tunggu hari keputusan. Tapi jangan risau, jangan panik. Kita orang dah siapkan satu panduan lengkap, paling simple, paling senang faham untuk korang semua. Okey, dah siap? Jom kita mula. Okey, ni dia tarikh paling penting, paling keramat yang korang semua tunggu-tunggu. Cepat ambil telefon, buka kalender, tandakan sekarang. Selasa, 31 Mac 2026, tepat jam 10 pagi, inilah masanya. Keputusan rasmi akan keluar serentak satu Malaysia. Ingat tau, 10 pagi, jangan lambat. Okey, sebelum kita terjah lebih dalam pasal cara nak cek result tu semua, jom kita tengok dulu benda-benda asas. Bahagian pertama ni kita fokus pada tarikh-tarikh penting dan apa persediaan yang korang kena buat. Anggap je ni macam checklist terakhir sebelum hari besar tu. Okey, yang ni penting, tolong dengar betul-betul. Korang boleh semak result secara online dan guna SMS bermula dari 10 pagi 31 Mac sampailah pukul 6 petang 6 April 2026. Maksudnya, korang ada lebih kurang seminggu je untuk buat semakan. Lepas tarikh tu, dah tak boleh check online atau SMS tau. So, jangan terlepas. Seterusnya, ini part yang paling ditunggu-tunggu. Macam mana sebenarnya nak semak keputusan SPM? Jom kita tengok, ada 3 cara yang super senang untuk korang pilih. 3 pilihan utama korang ialah secara online, guna SMS ataupun pergi terus ke sekolah. Simple je kan? Korang boleh pilih mana-mana yang paling mudah untuk korang. Jom kita bedah siasat satu persatu cara ni. Cara nombor 1 yang paling popular lah mestilah secara online. Senang je, korang cuma perlu pergi ke laman web myresultspm.moi.gov.my. Pastikan ejaan tu betul tau, jangan salah type pula. Ini cara paling laju, free je dan yang paling best, korang boleh terus download dan print slip keputusan yang penuh tu. Tak payah susah-susah keluar rumah. Okey, cara kedua ni pula guna SMS. Yang ni memang penyelamat kalau internet kat rumah korang slow atau tak ada. Caranya, type SPM, space nombor IC korang, space lagi dan angka giliran. Lepas tu hantar ke 15888. Cuma yang ni ada bayaran sikit tau. 15 sen untuk hantar, 20 sen untuk terima. Jadi total semua 35 sen je. Dan pilihan terakhir, cara nombor 3 adalah secara bersemuka atau in person. Kalau korang calon sekolah biasa, boleh terus pergi ke sekolah masing-masing start pukul 10 pagi juga untuk ambil slip. Tapi kalau korang calon persendirian, korang kena pergi ke Jabatan Pendidikan Negeri yang paling dekat dengan korang ya. Okey, bila dah dapat slip keputusan tu, mesti ada yang pening kepala sikit tengok semua huruf dengan nombor ni kan. A+, B, C, G, T, apa benda semua ni? Relax, jangan bimbang. Jom kita fahamkan sama-sama apa maksud setiap grade kat slip korang tu. Ini dia grade utama untuk subjek-subjek SPM korang. Kalau dapat A+, A atau A-, itu cemerlang, memang power. Kalau B+, B, C+, dan C, itu dikira kepujian atau kredit. D dan E pula lulus. G malangnya bermaksud gagal. Dan kalau nampak huruf T tu, maksudnya korang ditanda tak hadir masa exam paper tu. Okey, sekarang kita tengok grade bahasa Inggeris pula. Yang ni special sikit, dia guna sistem CEFR. Senang cerita macam ni, A1 dan A2 tu level asas. Macam bolehlah cakap, hello, how are you? Kalau B1 dan B2, dah kira bagus, boleh faham dan sembang dengan lancar. Kalau dapat C1, wow, itu dah tahap fasih macam orang putih. Memang pro. Seterusnya, MP. Ni untuk korang yang ambil subjek aliran kemahiran. Grade ni nak ukur skill praktikal korang. Tengok je meter tu, senang faham. Kalau dapat grade A, masuk zon hijau. Maksudnya skill korang memang mantap, kreatif. Kalau zon jingga, grade B, C, D, okey, korang ada kemahiran asas yang baik. Kalau zon merah, grade E, maksudnya kena berlatih lebih banyak lagi. Kadang-kadang, bila kita tengok result, rasa macam, betul ke ni? Rasa macam tak percaya, macam patut dapat lebih baik. Kalau korang rasa macam tu atau rasa mungkin ada kesilapan masa menanda, korang sebenarnya ada pilihan. Jom kita tengok apa yang korang boleh buat untuk semak semula kertas jawapan. Okey, ni 2 benda paling penting korang kena tahu kalau nak semak semula. Pertama, bayaran dia RM100 untuk satu subjek. Ingat ya, satu subjek. Kalau nak semak 3 subjek, dah RM300. Kedua, korang cuma ada 30 hari je untuk mohon. Tempoh dia dari 11 Mac sampai 29 April 2026. Kalau terlepas tarikh ni, memang tak ada rayuan dah. Bye-bye.
Proses nak mohon ni pun senang je. Semua online. Ada 3 langkah je. 1. Pergi ke portal lp.mo.gov.my ataupun download je app e-Lembaga Peperiksaan. 2. Cari menu Semak Semula, isi borang sikit dan bayar RM100 tu online. 3. Dah siap. Korang cuma perlu tunggu dan cek status permohonan tu dari masa ke semasa. Yang ni key special. Katalah korang pergi exam, tapi dalam slip dia tulis T untuk tak hadir. Mesti panik kan? Relax, korang still kena mohon semak semula macam biasa dan bayar deposit RM100 tu dulu. Tapi, ni berita baiknya. Kalau lepas semakan tu terbukti memang ada kesilapan dan grade korang berubah, duit RM100 tu akan dipulangkan balik sepenuhnya. So jangan risau, duit korang selamat. Okey, kita dah hampir sampai ke penghujung. Bahagian terakhir ni adalah untuk rujukan korang. Kalau ada apa-apa masalah, ada soalan, kat mana nak cari bantuan, jom kita tengok. Kalau ada apa-apa yang tak faham atau ada masalah teknikal, janganlah segan-segan untuk bertanya. Ini kontak untuk meja bantuan yang rasmi. Korang boleh email, boleh tengok portal atau call je nombor hotline yang ada ni. Cuma ingatlah, dorang kerja waktu pejabat je, Isnin sampai Jumaat. Jadi, lepas dah tahu semua info ni dari A sampai Z, soalannya korang dah betul-betul bersedia ke untuk hari keputusan nanti? Okey, jom kita go through senarai semak terakhir ni sama-sama. 1. Pastikan nombor IC dengan angka giliran korang dah ada kat tangan. 2. Pastikan internet ada atau kalau nak guna SMS pastikan ada kredit. 3. Tunggu betul-betul jam 10 pagi. Dan yang paling penting, tarik nafas dalam-dalam, bertenang dan doa yang baik-baik. Ingat, apapun keputusannya, ini bukan pengakhiran, tapi permulaan untuk perjalanan korang yang seterusnya. Kami doakan yang terbaik untuk korang semua, semoga berjaya.